Lisha dan Jannah kawan baik di sekolah. Satu petang, mereka bercadang untuk berjumpa kawan-kawan yang lain di tepi pantai berdekatan rumah. Sewaktu berjalan menuju pantai, tiba-tiba... Pergi mana pula budak-budak ni? Baik kurung mereka. Masuk. Petang-petang tak tahu nak balik rumah ya. Rumah tak nak kemas. Belajar malas. Apa nak jadi ni? Kenapa dia tarik kita dan kurung kita di sini? Saya takut. Tak tahu. Takutlah Lisha. Risau sangat nanti dia apa-apakan kita. Bisik-bisik apa tu? Kejap nenek nak ambilkan kamu berdua makanan. Mesti makan. Makan tau. Cepat Jannah, buka handphone sekarang. Tolong hantar lokasi kita pada emak ayah awak. Cepat. Ya, okey. Alamak, bateri nak habis. Saya lupa charge handphone. Ada 3% saja lagi. Kita kena cepat ni. Tak apa, sempat tu. Tulis kita kena curi. Lepas tu berikan peta lokasi kita di sini. Nanti ayah awak akan datang cari kita. Okey, dah hantar. Kita kena duduk diam-diam dulu. Rumah kita tak jauh. Sekejap lagi mesti mak ayah akan sampai. Ada orang ketuk pintu? Siapa pula datang ni? Siapa tu? Lisha, bangun. Ada orang datang lah. Mungkin ayah awak dah datang. Kalau betul, selamatlah kita. Bolehlah kita balik, kan? InsyaAllah. Harapnya begitulah. Salam makcik, saya ayah kepada Jannah. Saya terima mesej Jannah dan kawannya diculik. Lokasi mereka di rumah makcik. Kami tak panggil polis sebab kami nak siasat dulu. Lagipun makcik jiran kami. Di mana mereka sekarang? Makcik tak tahu. Makcik tak culik anak orang. Makcik bawa cucu makcik balik saja. Ayah, Mama. Jannah, Lisha, Alhamdulillah. Jumpa pun kamu berdua. Mujur Jannah hantar mesej dan lokasi dekat ayah. Dapatlah kami cari kamu. Kamu tak apa-apa kan? Lisha dan Jannah merasa lega berjumpa ayah dan ibu Jannah. Tapi, apa berlaku pada nenek tersebut? Sebenarnya, nenek yang menculik kedua-dua mereka adalah seorang nenek yang penyayang. Akibat kehilangan cucu-cucunya yang meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya 2 tahun yang lalu, dia mengalami tekanan jiwa dan sering mengganggu kanak-kanak lain. Kasihan kan? Tada! Hai kawan-kawan, cerita dah tamat. Mari kita ambil pengajaran dari kisah ini. Ingat ya kawan-kawan, kita kena bijak dalam penggunakan teknologi digital. Telefon pintar bukan hanya untuk buat panggilan, tengok video dan sebagainya. Ia juga dapat digunakan dalam situasi kecemasan seperti dalam kisah ini. Betul tu Jannah. Dan jangan lupa, kanak-kanak tak boleh keluar sendirian tanpa ditemani orang dewasa. Bahaya tau. Ingat tu. Sekian saja dari kami. Bye-bye.